السلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Pengarah Hospital Dr. Abdul Malik, hadirin hadiran, para doktor, para pegawai perubatan yang dikasihi Allah sekalian. Hari ini kita punya sesi pengajiannya ataupun sesi perbincangannya adalah diselang-selikan dengan qasidah. Walaupun mungkin qasidah itu tuan-puan tak berapa nak faham dari aspek kandungannya, tetapi sekurang-kurangnya kita melantunkan apa yang boleh kita pelajari daripada sunnah Rasulullah ataupun puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kebiasaannya, kalau kita tengok tajuknya pun adalah mengenai tentang kekasih awal dan akhir. Kekasih awal, biasanya kalau kita sayang seseorang ni, apa yang biasa kita buat? Biasa kalau doakan dia. Biasa kalau kita sayang seseorang, kita buat apa? Ikut sunnah satulah. Tapi sekurang-kurangnya yang paling penting adalah kita kenal dia. Betul. Maknanya kalau kita tak kenal maka tak cinta. Mana tak kenal, kita tak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada berapa orang anak? Macam ni. Macam ni macam loser lah pula. 7 ke 6? 7, pandai. 7 orang daripada berapa orang isteri? Daripada seorang isteri datang 7 orang anak ke daripada berapa isteri? Daripada 2 orang isteri. Isteri yang datang anak paling ramai siapa? Siti Khadijah. Yang kedua tu siapa? Bukan siapa? Maria Qibtiyah. 6 orang anak Rasulullah datang daripada isterinya yang pertama, Sayyidatina Khadijah. Anak yang ke-7 datang daripada isterinya yang bernama Maria Qibtiyah. Semua anak Rasulullah meninggal saat baginda hidup melainkan Fatimah sahaja. Ada tak kita mempunyai satu perasaan untuk melihat anak kita mati satu persatu? Pada setiap tahun dilihat meninggal, maknanya saya nak cerita keadaan betapa getirnya apa yang berlaku, yang dipikul oleh Rasulullah adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Kita tak boleh nak imagine dalam kehidupan seorang lelaki yang seluruh ahli keluarga dia meninggal. Ayah dia meninggal, betul. Ibu dia meninggal. Atuk dia meninggal waktu dia kecil. Pakcik dia meninggal waktu dia menyampaikan dakwah. Anak dia meninggal seorang demi seorang melainkan Fatimah sahaja. Isteri dia meninggal, Khadijah. Isteri dia kemudian Zainab meninggal lagi. Tak boleh nak imagine bebanan yang dilalui oleh seorang lelaki yang seluruh ahli keluarga dia meninggal. Kita biasa baca surah Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hujung surah Kautsar ni Allah Ta'ala cerita tentang inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya musuh kamu yang akan terputus. Apa maksud musuh kamu yang akan terputus? Surah ni dikategorikan oleh ulama sebagai surah yang paling pendek. Dari aspek huruf dia pendek, dari aspek ayat dia pendek. Sangat disukai oleh orang Melayu kerana pendek macam cepat sikit habis solat kita. Tetapi pernah tak kita faham hujung ayat tu cerita tentang apa? Inna syani'aka huwal abtar ni, musuh kamu yang akan terputus, kerana dia berkaitan sama ada dengan 2 peristiwa. Satu, meninggalnya Abdullah, anak Rasulullah. Ada yang kata meninggalnya Ibrahim. Kita tak boleh nak imagine kalau anak kita meninggal orang aged. Maknanya kalau kita ada anak dan kita sempat bermain dengan anak kita, tiba-tiba anak kita meninggal orang aged, rasa apa? Kalau kita musuh dengan seseorang sekalipun, hari ni kalau kita ada musuh politik, katakan kita ada musuh politik, tapi kalau dia sakit, kita ziarah dia. Kalau ayah dia meninggal, kita tak ejek dia. Apa yang berlaku kepada Rasulullah bila meninggal Ibrahim, anak Rasulullah, ataupun bila meninggalnya Abdullah, anak Rasulullah, Rasulullah diejek oleh
Quraisy kata abtara Muhammad. Abtara Muhammad ni maksudnya terputuslah Muhammad, kerana Quraisy ni dia mementingkan nasab. Dia hanya suka kepada anak lelaki. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, wa idza busyira ahadahumul untha dhalla wajhuhu muswaddan. Kalau Arab diberita gembirakan dia dapat anak lelaki, wajah mereka anak perempuan, wajah mereka berubah jadi hitam, muswaddan, kelam. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan sebagai kelam, kerana tak suka anak perempuan. Rasulullah datang, anak lelaki semua meninggal. Allah Ta'ala nak tunjukkan contoh baginda mengangkat kedudukan wanita, sehinggakan anak lelaki baginda Rasulullah ini dimatikan semuanya, sehingga yang tinggal hanyalah anak-anak perempuan sahaja. Bila meninggal anak lelaki, orang Quraisy ejek abtara Muhammad, terputuslah nasab Muhammad, kerana namanya telah tidak disebut lagi. Siapa yang minta maaf saya nak sebut, siapa yang tidak ada anak lelaki, dia seakan-akan terputus. Ni Quraisy punya konsep. Kerana kalau saya ada anak nama Zaid bin Sanusi, Zaid kahwin dengan Fatimah, dapat anak nama Ali bin Zaid bin Sanusi, nama Sanusi masih lagi kekal. Saya ada juga anak perempuan nama Fatimah, katakan, kahwin dengan Muhammad, dapat anak nama Zainul Abidin bin Muhammad bin nama bapa dia. Nama Sanusi dah tak ada. Jadi kalau semua anak dia semua perempuan, maka terputuslah nasab dia. Kalau anak dia semua lelaki, berkembanglah nasab dia, jadilah kabilah Sanusiyah. Ini ada kabilah Sanusi, ada kabilah Quraisy, ada Bani Hashim, ada Bani itu maksudnya anak-anak mereka. Kebanyakan Rasulullah pakcik-pakcik ni banyak pakcik dia boleh lelaki. Tapi nak cerita bebanan yang dilalui oleh Rasulullah, yang macam dibacakan oleh ustaz tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia tak boleh nak tengok orang lain rasa susah. Rasulullah adalah orang yang memikul kesusahan tersebut. Ini antara kriteria awal yang kita perlu faham. Kenapa kita kena cinta kepada Rasulullah? Bebanan dakwah ini dilakukan ataupun dipikul oleh Rasulullah. Saya sebutkan sekurang-kurangnya 4 poin. Yang pertama, sebelum kita selang serikan dengan qasidah, kenapa kita kena cinta Rasulullah? Yang pertama, kerana Allah Ta'ala sendiri cinta kepada Rasulullah. Maknanya perintah untuk mencintai Rasulullah sebenarnya datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan ayat, Allah Ta'ala kata, saya tak ingat ayat apa. Allah Ta'ala kata tentang mu'minina awla min anfusihim. Allah Ta'ala, Nabi awla minal mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu sendiri adalah lebih utama daripada orang-orang yang beriman berbanding dengan diri mereka sendiri. Ketika turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan tinggikan suara kamu berbanding tinggi suara Nabi. Ada seorang sahabat ni namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ni dia mempunyai masalah pendengaran, tak berapa dengar. Saya diceritakan dalam buku saya di belakang, tuan-tuan boleh dapati 40 hadis mengenai tentang orang OKU. Rasulullah ada kaedah ataupun Rasulullah memberi kesantunan, penyantunan kepada golongan OKU. Salah seorangnya sahabat bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ni dia tak berapa dengar. Kalau orang tak berapa dengar, kita kena cakap macam mana dengan dia? Dia cakap kuat lah. Kita kena cakap kuat dengan dia sebab dia tak berapa dengar. Tapi kadang-kadang dia boleh balas boleh cakap slow sikit, kau ingat aku tak dengar. Kadang-kadang macam tu. Tapi dia tak berapa dengar, dan dia dikatakan mempunyai suara yang kuat sedikit berbanding dengan sahabatnya yang lain. Bila turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang beriman, jangan tinggikan suara kamu lebih daripada suara Rasulullah. Thabit bin Qais menyuruh dekat rumah dia, sehingga Rasulullah tak perasan di mana Thabit bin Qais. Rupanya dia kata, aku takut ayat tersebut turun ke atas aku kerana dia cakap kuat sikit. Kan biasa orang tak dengar dia cakap kuat. Dia akan cakap apa dia macam tu, kerana dia tak dengar. Tapi saya nak cerita macam mana mereka begitu sensitif. Kalau ada perkara yang boleh menyakiti, Rasulullah SAW perintah untuk menyantuni ataupun menyayangi Rasulullah sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri.
Allah Ta'ala kata an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama daripada orang beriman itu sendiri. Sebab tu bila Umar kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sangat menyayangi engkau berbanding dengan seluruh perkara kecuali diri aku sendiri. Maknanya aku sayang juga diri aku sendiri. Rasulullah kata tak memadai dengan itu wahai Umar. Yang sepatutnya adalah engkau meletakkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimman siwa. Rasulullah kata tak sempurna iman seseorang sehinggakan dia tidak meletakkan Rasulullah berbanding dengan orang lain lebih tinggi, sehinggakan ibu dan ayah mereka sendiri. Kerana nanti kita cerita kekasih yang terakhir itu, pada hari kiamat nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah dan kita akan meminta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jumpa dengan Rasulullah, saya nak bawa satu analogi di sini. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini ada sekali Rasulullah jumpa dia, muka dia berubah seakan-akan pucat. Bila tanya kepada Thauban, ma taghayyara lawnaka ya Thauban, kenapa berubah wajah muka kau wahai Thauban? Thauban kata, kerana aku takut nanti pada hari kiamat aku tak dapat nak duduk dengan Rasulullah, kekasih yang terakhir kita nanti. Thauban adalah sahabat Nabi. Rasulullah kenal dia. Esok kalau kita nak minta syafaat daripada Rasulullah dibangkitkan pada hari kiamat, Rasulullah kenal tak kita? Macam mana tu tuan-tuan bayangkan, kita nak minta syafaat supaya melintasi sirat. Melintasi sirat. Tapi bila jumpa Rasulullah, Rasulullah kenal tak kita? Yang ini dia punya signifikan soalan Thauban dalam hadis tadi, menunjukkan banyak untuk membolehkan nanti pada padang mahsyar. Kerana dalam banyak hadis ada beberapa kaedah. Nanti di penghujung dalam sesi yang ketiga saya akan sebutkan tentang amalan-amalan tertentu yang membolehkan seseorang itu dibangkitkan pada padang mahsyar dengan wajah yang berseri. Rasulullah SAW kenal mereka. Yang pertama, perintah untuk mencintai Rasulullah bukan datang daripada Rasulullah, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang kedua, Allah Ta'ala sendiri Muhammad sekali dengan nama Ahmad. Yang lain semua ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, menunjukkan Allah Ta'ala sendiri memberikan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah Ta'ala sendiri meletakkan kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah, malu kita dengan Allah Ta'ala sendiri, kerana bagi Allah Ta'ala sendiri yang letakkan ataupun panggil dengan panggilan yang itu. Yang kedua. Yang pertama, perintah mencintai Allah Ta'ala datang daripada, mencintai Rasulullah datang daripada Allah. Yang kedua, Allah panggil Rasulullah dengan panggilan gelaran, bukan dengan panggilan namanya sendiri. Yang ketiganya adalah sifat yang disifatkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah, macam yang dibacakan oleh Ustaz tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Tuan-puan akan perhatikan di penghujung surah Taubah ni, Allah Ta'ala sebut bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim ni adalah kedua-duanya nama Allah. Rauf, Abdul Rauf, Rahim, Abdul Rahim. Tetapi dalam ayat ini dia disifatkan kepada Muhammad, disifatkan kepada Rasulullah dengan dua sifat Allah. Allahu Akbar. Nak menceritakan kasihnya Rasulullah kepada umat dia, sayangnya Rasulullah kepada umat dia, sehinggakan nama Allah ataupun sifat Allah itu disifatkan kepada Rasulullah. Tak tinggi lagi kedudukan Rasulullah sehingga disayangi oleh Allah, dan Allah Ta'ala meletakkan, bukan saja memanggil Rasulullah, bahkan meletakkan nama Allah itu sendiri disifatkan dengan nama Rasulullah SAW. Dia adalah satu penghormatan yang tertinggi daripada Allah sendiri. Dan yang keempatnya, pertama tadi saya dah biasa belajar mengajar universiti, jadi saya akan sebut by point lah. Poin yang pertamanya adalah Allah Ta'ala perintahkan. Yang keduanya adalah Allah Ta'ala sendiri sebut tidak memanggil namanya melainkan dengan gelaran. Yang ketiganya adalah Allah Ta'ala sifatkan namanya kepada Rasulullah. Yang keempat, Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Ada orang buat teka-teki. Dia kata dalam banyak-banyak ibadah, ibadah apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala? Ada orang buat teka-teki lah. Walaupun teka-teki itu tak macam tak berapa kena, tetapi selawat ini adalah sebuah ibadah. Dan Allah Ta'ala sendiri, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setiap Jumaat
kita akan dibacakan dengan ayat ni. Melainkan bagi yang tidur. Yang tidur dia tak perasan ayat ni kalau dibaca. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat tu kalau dibaca semua orang segar lah. Sebab dah tahu dekat habis dah khutbah Jumaat tu tadi. Tapi nak cerita ni Allah Taala sendiri perintahkan kita agar bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu kita. Sebab tu kalau tak ingat, kalau tak silap saya, Hasan Al-Basri, sama ada Hasan Al-Basri ataupun Abdul Rahman bin Al-Mahdi, salah seorang tabi'in pada zaman dia, yang mana kalau tak silap Hasan Al-Basri, yang dia menangis ketika baca kisah Aninul Jaza'. Aninul Jaza' ini adalah kisah yang tunggul kayu menangis kerana Rasulullah, kan? Dalam ketika di Madinah, Rasulullah diberikan sebuah tunggul. Kalau kita potong pokok tamar tu, ada bahagian yang kita boleh letakkan, dan Rasulullah boleh duduk seketika untuk baginda rehat dalam khutbah yang kedua, mana Rasulullah bagi khutbah, kemudian Rasulullah duduk seketika. Kemudian pada setelah berlakunya zaman, orang Madinah readykan Rasulullah dengan mimbar, buat mimbar untuk Rasulullah naik menyampaikan khutbah, lalu tunggul itu diletakkan di bahagian belakang. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai sahabat kerana ramai sahabat yang mendengar seakan-akan ada tangisan budak kecil pada di dalam masjid Nabi SAW. Dan bunyi tangisan budak kecil ni tak mustahil pun. Kadang-kadang kita kat asrama tiba-tiba dengar budak menangis. Siapa yang menangis ni, katakan macam tu kan. Ataupun dengar, kan saya cerita jadi seram pula nanti. Jadi saya ceritanya dengar orang menangis. Jadi ini adalah tangisan budak yang ramai sahabat dengar. Akhirnya Rasulullah turun daripada mimbar dan mengusap pohon kayu tersebut. Hasan Al-Basri kata, hadis ini adalah hadis yang sangat tajam buat diri aku, kerana tunggul kayu kalau ditinggalkan oleh Nabi, tunggul pun menangis. Kalau kita tak rasa apa-apa sekiranya berpisah dan jauh daripada Rasulullah, kita lebih teruk daripada tunggul kayu. Kerana dengan tunggul itu sendiri, dia merasa sensitif kalau dia dijauhkan daripada Rasulullah. Hari ini kadang-kadang orang hina Rasulullah. Saya tak nak sebut konsep-konsep ataupun berita-berita mengenai tentang ni. Orang hina Rasulullah dalam Facebook, orang buat karikatur, kartun-kartun yang menghina Rasulullah. Orang kata Rasulullah ini sebagai pedofil, suka pada kanak-kanak dan sebagainya, ataupun dia punya nafsu tidak terkawal dan sebagainya. Perkara-perkara ini sepatutnya menyebabkan kita merasa sensitif. Sebab kerana para sahabat itu sendiri sensitif. Kalau isu yang terkini adalah isu mengenai tentang hadis 40. Tapi saya tak nak cerita tentang hadis 40. Nak ceritanya sepatutnya tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan juga orang beriman, kita sensitif dengan apa-apa yang menyebabkan Rasulullah rasa sakit hati ataupun Rasulullah menyebabkan Rasulullah terasa. Sebab tu tadi kita cerita kisah Sabit bin Qais, bila dia bimbang kalau dia yang tinggikan suara menyebabkan Rasulullah terasa hati. Saya sebagai penutup untuk yang sesi pertama ni, saya ceritakan kisah Sayyidina Umar. Dia pernah menyebat seorang lelaki yang namanya Zaid bin Sa'ib. Yang ini diceritakan dalam riwayat Bukhari. Yazid bin Sa'ib ini adalah seorang tabi'i yang sedang duduk di dalam masjid Nabi. Dia kata, fahasabani rajulun. Ada seorang lelaki libas. Hasab ni adalah libas. Fahasabani rajulun. Ada orang libas belakang aku. Lalu aku toleh, fa'idha huwa bi Umar. Oh, rupanya Umar ni. Kalau Umar yang libas dia tak berani nak cakap apa. Sebab Umar lah Amirul Mukminin. Dan juga sahabat Nabi yang terbesar juga, antara yang terbesar. Lalu Umar kata, panggil dua orang lelaki yang meninggikan suara dalam masjid Nabi itu tadi. Rupanya dalam masjid ketika itu ada dua orang. Kalau saya bawa orang pergi Madinah, saya akan cerita dalam masjid Nabi dulu pernah ada dua orang lelaki meninggikan suara dalam masjid Nabi. Lalu Umar panggil dua orang berdua. Umar kata, min aina antuma, daripada mana kamu berdua? Lalu lelaki itu cakap, nahnu min Taif, kami ini daripada negeri Taif. Taif ni bukan daripada kawasan Madinah, dia lebih dekat dengan Makkah. Lalu Umar kata, laula annakuma ghayra min ahli hadzal balad, kalaulah bukan kerana kamu ni bukan daripada negeri ini, la auja'tukuma bijalda, aku akan sebat kamu kerana meninggikan suara dalam masjid Nabi sedangkan Rasulullah sudah tidak ada. Begitu penghormatan sahabat kepada Nabi,
Malu kita kalau kita hanya malu kita kalau kita hanya mengungkapkan kita sayang Rasulullah, tetapi sebenarnya kita tidak menghayati, bahkan mungkin tak kenal pun Rasulullah. Ada orang kalau kita tanya tentang anak Rasulullah, mungkin dia tak tahu pun siapa anak Rasulullah. Kalau tanya anak artis mungkin kenal. Kalau tanya anak Rasulullah SAW tak berapa nak kenal. Sepatutnya kita kenal orang yang kita akan sayangi. Kita rehat dahulu dan kita berikan ruang kepada qasidah, insya-Allah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habibi salam alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam.
alaihi, yang kita sebutkan pada lafaz qasidah yang terakhir tadi adalah ya habibi salamun alaihi. Perkataan ya habibi ini menggambarkan macam kita panggil kekasih kita ataupun isteri kita ya habibi, ataupun Arab dia suka panggil ya habibi. Ya habibi kalau kita pergi ke Makkah ataupun Madinah, mereka akan panggil dia ya habibi ta'al, mari di sini. Orang-orang yang dipanggil dengan perkataan ya habibi ini adalah gambaran kepada rasa kasih kita kepada seseorang. Dan bila kita rasa kasih kepada seseorang, kita akan buat sungguh-sungguh apa yang dia perintahkan kepada kita. Betul? Maknanya kalau macam kita sayang kepada ibu kita, kita akan sanggup buat apa sahaja demi mak kita. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni, yang sebenarnya asalnya Uwais Al-Qarni ni hidup pada zaman Rasulullah, tapi dia tak sempat berjumpa dengan Rasulullah kerana ibu dia tak kasih. Memang mak dia kata kau berkhidmat kepada aku. Akhirnya dia tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah yang berikan peringatan ataupun memberikan sebutan tentang terperinci kisah Uwais Al-Qarni ini. Maknanya gambaran tak pernah orang yang Rasulullah sebutkan lebih terperinci berbanding dengan orang lain melainkan Uwais Al-Qarni. Rasulullah sebut nama dia, Rasulullah sebut sifat dia, orang dia bagaimana. Rasulullah sebutkan penyakit dia. Uwais Al-Qarni ni ada penyakit kulit, sehingga Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kulit melainkan sebesar 1 dinar ataupun dirham yang berada di atas bahu dia. Umar pada zaman Sayyidina Umar, maknanya lepas pada zaman Abu Bakar meninggal, Umar naik jadi khalifah. Umar yang boleh jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Uwais ditanya apakah dia ada satu kesan kepada bahu dia. Uwais mengakui bahawa aku sebelum ni pernah mempunyai sakit kulit dan Allah Ta'ala sembuhkan sakit kulit aku melainkan di bahagian bahu. Maknanya Rasulullah boleh sebut secara detail mengenai tentang Uwais Al-Qarni, dan dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibu ayah dia, sama macam Al-Harithah bin Nu'man. Al-Harithah bin Nu'man ini dalam sebuah hadis Rasulullah mimpi. Yang ni saya sebut dalam buku saya berjudul 40 hadis mengenai tentang kemuliaan wanita. Salah satu kemuliaan wanita adalah seorang lelaki dimasukkan ke dalam syurga, iaitu Al-Harithah bin Nu'man. Satu hari Rasulullah ni didatangkan dalam satu mimpi, dia seakan-akan nampak dia masuk ke syurga. Bila dia masuk ke syurga, dia terdengar seorang lelaki sedang membaca Al-Quran. Lalu dia tanya kepada malaikat, man hadha, siapakah lelaki ini? Lalu malaikat menjawab, zalika Harithah bin Nu'man, itulah dia Al-Harithah bin Nu'man. Lalu Rasulullah kata, fadzakal bir, maknanya itulah dia kebaikan, wa kana abarra li ummi, kerana dia sangat berbuat baik kepada ibu dia. Maknanya kelebihan seorang wanita bernama ibu ini, kalau kita berbakti kepada mereka, seakan-akan kita boleh menjamin tempat kita di syurga. Maknanya kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berbakti kepada ibu mereka, sama macam Uwais Al-Qarni, sama macam Al-Harithah bin Nu'man itu tadi. Maknanya mereka ini adalah orang yang sangat berpegang kepada sunnah Rasulullah, sekalipun maknanya dalam keadaan yang tersekat dan keadaan yang tertentu. Macam Uwais Al-Qarni tadi, dia tersekat dia kerana ibu dia tidak membenarkan dia datang daripada Yaman. Maknanya dia orang Yaman untuk datang ke negeri Madinah itu tadi, di kawasan Madinah, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sesi yang kedua ni kita akan ambil beberapa contoh bagaimana kalau kita sayang kepada seseorang, kita akan buat apa sahaja. Kalau ingat tak waktu kita bercinta? Ingat tak waktu kita bercinta? Kalau kita bercinta kan biasa lafaz-lafaz yang sanggup kurenang lautan api. Lautan api akan kurenang, betul Ustaz kan? Mana lautan api akan kurenang ni? Ada orang boleh ungkapkan, maknanya kita akan sanggup buat apa sahaja untuk kekasih kita. Sama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam perang Uhud, siapa yang pernah pergi ke Madinah, tengok perang Uhud adalah perang yang paling getir. Yang mana Talhah bin Ubaidillah ini, dia mempertahankan Rasulullah dengan tangan kosong dia, bare hand dia, dengan tangan yang kosong. Yang ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dia kata kana yadu Talhah syalla, tangan Talhah sebenarnya longlai ataupun lumpuh. Waqa bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, kerana dia mempertahankan Rasulullah ketika berlakunya perang Uhud, sehingga lumpuh ataupun longlai sebelah daripada tangan dia, mempertahankan orang yang dia cintai. Maknanya kalau kita tengok dekat sini,
Salah satu ciri-ciri kita sayang kepada seseorang adalah kita mempertahankan dia daripada segala perkara yang boleh menyebabkan dia tersakiti. Yang contoh yang kita berikan pertama tadi adalah mengenai tentang Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Macam tu juga kalau kita tengok tentang Abu Dujana, sama juga dalam perang Uhud, yang mempertahankan Rasulullah dengan belakang badan dia sehingga diriwayatkan seakan-akan seperti landak kunfuz. Dalam riwayat mengatakan kunfuz tu macam landak kerana terpacaknya anak panah mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita sayangi adalah orang yang berhak kita lindungi. Sayang ibu kita, kita akan lindungi ibu kita. Sayang kekasih kita, kita akan lindungi dia. Sama juga kalau kita sayang Rasulullah, kita akan melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seboleh mungkin daripada apa-apa elemen yang menyebabkan dia tersakiti. Satu. Yang keduanya, kalau kita sayang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kita akan cuba untuk ikut setiap apa sahaja yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ini berlaku kepada seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anak kepada Sayyidina Umar, sehinggakan seorang lelaki kata, kalau orang tengok Abdullah bin Umar ini, orang akan menyangkakan dia gila. Gila sebab apa? Kerana dia melakukan perkara yang orang tak faham. Contoh macam dia berhenti di satu kawasan yang orang lain tak berhenti. Lalu ditanya kepada Abdullah bin Umar, kenapa engkau berhenti di sini? Lalu dia kata, kerana Rasulullah pernah berhenti di sini. Kan luar biasa tu. Sekalipun Rasulullah telah tidak ada dan dia berhenti di situ kerana Rasulullah pernah berhenti di situ. Sebab tu ada dalam kalangan kita yang kalau pergi di Madinah, dia akan mencari di mana kesan, di mana Rasulullah pernah jalan kaki ataupun Rasulullah pernah berdiri. Kalau siapa yang sampai di Madinah pernah akan pergi ke Masjid Quba. Betul, Masjid Quba kan? Siapa yang tengok kepada Kubah, Masjid Quba, sebenarnya ada dua titik di atas Kubah tersebut. Perasan tak? Ada tak mutawif cerita? Ada sebahagian mutawif cerita. Di atas Masjid Quba tu ada Kubah, bukan yang ni saya bagi contoh. Kalau tengok di atas, dia akan ditinggalkan dua titik yang dikatakan kesan ataupun di mana unta Rasulullah berhenti ataupun Rasulullah memang berdiri di situ. Diletakkan kesan dia. Sebab tu kalau siapa yang pergi ke Masjid Nabawi, dalam pintu yang tertentu ada kawasan-kawasan yang ditandakan bulat. Ni kadang orang perasan, kadang orang tak perasan. Kadang mutawif cerita, kadang mutawif tak cerita. Kesan-kesan kawasan di mana ini adalah Telaga Talha yang Rasulullah pernah minum daripada telaga tersebut. Mereka ini, kesan-kesan ini akan dicari oleh sebahagian mereka kerana mereka nak menzahirkan di mana Rasulullah pernah jalan, di situ aku nak jalan. Sangat suka kepada Rasulullah, sangat sayang kepada Rasulullah, sehingga bukan sahaja di mana Rasulullah jalan, bahkan apa yang Rasulullah pakai pun dia akan cuba buat. Macam yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar tu tadi, dia mewarnakan jubahnya sedikit dengan warna safra ataupun safran tu tadi, kekuningan dia seakan-akan nila yang menyebabkan pakaian tu naik warnanya barangkali sedemikian. Bahkan Abdullah bin Umar ini menempah selipar yang sama bentuknya seperti selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa kasih yang ditunjukkan oleh para sahabat sangat luar biasa. Yang paling luar biasa pada saya sebenarnya kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik ni orang suruhan Rasulullah. Dia satu hari Rasulullah dijemput oleh Khayyam. Khayyam ni maksudnya seorang tukang jahit. Tukang jahit ni jemput Rasulullah agar makan di rumah beliau. Lalu Rasulullah datang di rumah tukang jahit ini, dan tukang jahit tersebut menyediakan khubzan wa marqan. Khubz ni adalah roti, marqan ini adalah kuah. Maknanya Rasulullah dijemput untuk makan dan tetamu tuan rumah menyediakan roti dan kuah untuk dicicah. Anas bin Malik dia mengikuti Rasulullah dalam jemputan tersebut, lalu dia makan dengan Rasulullah. Bila dia makan dengan Rasulullah, dia tengok fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba dubba. Rasulullah banyak ambil labu. Labu maknanya Rasulullah sukakan labu. Lalu Anas kata falam akun hina idzin, sejak daripada itu aku mendidik selera ataupun aku ubah selera aku untuk suka dengan labu. Yang ini luar biasa kerana selera kita sukar untuk kita ubah kepada selera orang lain. Betul? Kalau saya tak makan durian, katakan saya tak makan durian.
Jadi susah saya nak ubah selera saya untuk suka durian, kerana saya memang tak suka durian. Tetapi yang berlaku kepada Anas bin Malik adalah dia ubah selera dia sama seperti macam mana yang Rasulullah suka. Ini yang saya kata luar biasanya kasih ataupun cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai aspek. Kita tengok tadi Sayyidina Talhah mempertahankan Rasulullah. Kita tengok tadi Abdullah bin Umar sangat mengikuti setiap perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, termasuk pakaian Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik sampai pakai ataupun mengubah seleranya seperti selera yang pernah berada ataupun yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok imam-imam yang terkemudian, yang ini banyak diceritakan oleh para mutawif kalau sampai di Madinah, mereka akan cerita mengenai tentang Imam Malik. Imam Malik pengasas kepada mazhab Maliki, yang dalam riwayat Sang Budi menceritakan bahawa Imam Malik ini dia tidak menunggang di Madinah, tak naik kuda di Madinah ataupun tak naik unta di Madinah. Jadi orang tanya, kenapa engkau tak menunggang kuda ataupun tak menunggang binatang di Madinah wahai Imam? Ada dua jawapan yang diriwayatkan. Yang pertama, dia kata kerana aku tidak mahu duduk di atas binatang yang menghenjakkan kuku kakinya di atas tanah yang bersemadi di dalamnya jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali, mana tinggi penghormatan kepada Rasulullah, tidak menunggang di Madinah kerana tidak mahu duduk di atas binatang yang memijak tanah di dalamnya bersemadi jenazah Rasulullah. Ada riwayat yang menyatakan dia tak nak binatang tersebut memijak bekas-bekas tempat kaki Rasulullah, meletakkan tapak kakinya yang mulia. Oleh yang demikian, ada sahabat ataupun Imam Malik dikatakan melakukan sedemikian. Tetapi ini kita nak menunjukkan para imam sangat bersungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang terakhirnya saya kongsikan kepada tuan-puan mengenai tentang kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad ni adalah antara imam yang besar pengasas kepada mazhab apa? Hambali. Mazhab Hambali, ya. Ahmad bin Hanbal pengasas kepada mazhab Hambali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ni dia kata dia akan cuba untuk mengikuti setiap sunnah Rasulullah, yang mana dia menghimpunkan dalam musnad dia. Dia ada musnad. Kalau dalam Bukhari ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni hadisnya lebih kurang 6,000 7,000 hadis. Dalam musnad Ahmad hadisnya lebih kurang 20,000 ke 30,000. Maknanya banyak hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad ni juga adalah imam ataupun ulama yang diburu pada zaman dia. Maknanya bukan zaman hari ni aja ulama diburu. Mana nak cerita, ada ulama diburu. Pada zaman Imam Ahmad, dia sendiri pernah menjadi buruan kerajaan. Dia pernah menjadi buruan kerajaan kerana pandangannya bertentangan dengan pandangan kerajaan ketika itu. Lalu dia lari ke rumah anak muridnya yang bernama Ibrahim bin Hani. Dia ada seorang anak muridnya nama Ibrahim bin Hani. Dia menyuruh di rumah anak murid dia. Setelah 3 hari dia menyuruh di rumah anak murid dia, dia kata kepada Ibrahim bin Hani, dia kata, ibhath li mawdi'an akhar fa atahawwal. Dia kata, wahai Ibrahim, boleh tak carikan aku tempat yang lain? Aku nak berubah tempat menyuruh, tak nak dah menyuruh kat rumah engkau. Lalu Ibrahim kata, kalau kau keluar daripada rumah aku ni, keluar daripada pintu tu je, SB dah tunggu dah. Dia kata macam tu, gambaran saja, jangan salah faham. Mana kalau kau tunggu je, polis dah tunggu kat luar. Nak lari kok mana lagi? Lalu Imam Ahmad kata, carikan sahaja tempat yang lain, nanti aku akan ceritakan. Habis bila dicarikan tempat yang lain, maka bila dah sampai di tempat yang barulah dia cerita kepada Ibrahim bin Hani, anak murid dia. Dia kata, ketika mana aku sedang menyuruh di rumah engkau itu tadi, aku teringat Rasulullah. Kerana Rasulullah SAW ketika menjadi buruan Quraisy, baginda menyuruh di dalam Gua Thur selama 3 hari sahaja. Jadi aku tidak mahu mengikuti sunnah Rasulullah ketika aku senang sahaja. Ketika aku susah pun, dalam buruan, diburu oleh pihak polis pun, pihak orang lain pun, aku akan cuba untuk ikut sunnah Rasulullah. Kalau Rasulullah menyuruh 3 hari sahaja, aku akan menyuruh 3 hari sahaja di tempat tu, dan kemudian aku akan keluar ke tempat yang lain. Ini ketinggian, kesungguhan dan kesungguhan para ulama dan juga para sahabat terdahulu mengikuti sunnah Rasulullah dalam setiap aspek yang kadang-kadang kita tak jangkakan. Ini tanda-tanda seseorang itu mencintai Rasulullah adalah dia mengikut sebaik mungkin apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل
Qasidah yang kita bacakan tadi adalah mengingatkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai qamar. Qamarun inilah maksudnya bulan. Kalau kita tengok dalam suratul Ahzab, Allah Taala menyifatkan Rasulullah ni sebagai sirajan munira, iaitu pelita yang menerangi. Seakan-akan dia adalah cahaya yang menerangi kita, yang memberikan bimbingan kepada kita bagaimana untuk kita meneruskan kehidupan. Yang ini adalah satu perkara yang penting dalam sesi yang terakhir perbincangan kita pada hari ini, mengenai tentang bagaimana untuk kita menjadikan Rasulullah kekasih terawal dan kekasih yang terakhir, adalah dengan kita selain daripada kita appreciate, kita menghargai pengorbanan Rasulullah. Menghargai pengorbanan Rasulullah ini tidak boleh tidak melainkan dengan kita membaca sirah Rasulullah. Maknanya melalui kisah-kisah mengenai tentang Rasulullah, kita dapati bagaimana kita menjalani kehidupan ini berdasarkan bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah stres, katakan kerja kat sini stres, katakan kerja kat sini stres, katakan contohnya, kalau kita baca hadis perang Taif, kita dapati Rasulullah pernah berada dalam situasi state yang sedemikian, dalam keadaan yang sedemikian. Kalau kita pernah dengar dalam perang tadi kita cerita sikit mengenai tentang perang Uhud kan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud ni Rasulullah punya dahi luka, gigi baginda patah, bibir baginda pecah, dan berada luka di badan dia sehingga dipegang oleh Ali ataupun dipegang oleh Fatimah darah tersebut, dan dibakar tika untuk menghentikan darah yang kena kepada tubuh badan Rasulullah. Maknanya perang Uhud adalah perang yang sampai Rasulullah dikatakan mungkin telah mati. Quraisy waktu tu dia buat kempen, dia kata qad qutila Muhammad, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Maknanya nak berikan psikologi kepada tentera umat Islam bahawa Muhammad telah meninggal dunia, jangan berperang lagi dengan Quraisy. Sehingga kan Rasulullah sendiri yang bangkit, yang dikatakan Rasulullah jatuh ke dalam lubang ketika perang Uhud dan sebagainya. Akhirnya selesai daripada perang Uhud, Sayyidatina Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah. Aisyah tanya kepada Rasulullah, dia kata hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumin Uhud. Wahai Rasulullah, pernah tak datang kepada engkau hari yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Hari apa yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Lalu Rasulullah cerita tentang, dia kata idlaqitu qaumaka, ketika aku berjumpa dengan kaum kau. Waktu Rasulullah berdakwah dengan kaum dia, apa yang dia tak kena? Pernah kena ludah. Kita pernah kena ludah. Katakan macam tu kan. Paling teruk pun orang marah kita, tak pernah orang ludah kita. Rasulullah dalam riwayat yang dikatakan dilumurkan kotoran kepada Rasulullah. Orang pernah baling najis pada kita? Tak pernah. Maknanya kesusahan yang berlaku kepada Rasulullah adalah kesusahan yang sangat berat. Sehingga sedemikian itu tadi, walaupun susah itu, Rasulullah masih lagi menganggap perkara itu biasa. Sehinggalah dia bertemu kepada Ibnu Abdil Yalail, iaitu sebuah kaum di Taif. Maknanya jihad ataupun berdakwah di Taif itu sangat susah. Budak-budak ejek, kena baling batu sampai berdarah kaki ataupun berdarah kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat tersebut menceritakan, dia kata Rasulullah berjalan kaki, dia kata falam astafiq. Riwayat tersebut menyebutkan falam astafiq ni maksudnya aku tak sedar diri. Dia sama macam kita tengah stres, balik kerja tak sedar diri. Kan? Bawa kereta tak sedar diri, tahu-tahu dah sampai rumah. Kecuali kalau kita bawa Tesla. Kalau kita bawa Tesla mungkin kita dah setting Tesla tu sampai rumah, kita direct terus. Tapi Rasulullah, dia kata falam astafiq hatta biqarni ta'alim. Aku tak sedar diri sehingga aku berada di satu kawasan yang namanya Qarnut Ta'alim. Ketika itulah baru datangnya malaikat Jibril dengan malakul jibal. Malaikat bukit datang untuk menghempapkan bukit kepada penduduk Taif. Tetapi Rasulullah maafkan. Saya nak ceritanya bagaimana Rasulullah menanggung kesusahan tersebut, sehingga kan baginda berada dalam keadaan yang berjalan sambil tak sedar diri. Kadang-kadang kita berlaku juga. Kita buat kerja ataupun kita masak dalam keadaan kita memikirkan perkara yang lain. Tahu-tahu dah siap nasi goreng. Katakan macam tu, mana dah siap. Kita masak tu semua kerana dah biasa. Tapi nak ceritanya keadaan, Rasulullah pernah mengalami keadaan yang sehingga keadaan sedemikian. Tetapi baginda tidak berputus asa. Kalau sekiranya penduduk Taif menolak Rasulullah, Allah Ta'ala pertemukan Rasulullah dengan Addas. Addas ini adalah hamba kepada Utbah dan Syaibah. Siapa yang belajar sirah tahu,
Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah adalah musuh kepada Rasulullah. Memang anti kepada Islam. Tetapi bila Rasulullah balik daripada Taif dalam keadaan luka, dalam keadaan muka yang sedih, Utbah dengan Syaibah ni rasa kesian. Bila dia rasa kesian, dia hantar hambanya yang bernama Addas. Lalu Addas ni bawa anggur kepada Rasulullah dan diberikan anggur kepada Rasulullah. Bila Rasulullah nak makan anggur tu tadi, Rasulullah baca bismillah. Bila Rasulullah baca bismillah, Addas terkejut. Addas kata, ma yaqulu ahla hadzal balad hadhil kalimah. Addas kata, orang negeri ni, iaitu negeri Mekah ke negeri Taif ke, dia tak baca bismillah waktu nak makan. Maknanya orang boleh perasan yang Rasulullah ni orang lain. Lalu Rasulullah tanya kepada Addas, min ayyi baladin anta? Engkau ni daripada negeri mana? Lalu Addas kata, ana min Ninawa. Aku ni daripada Ninawa. Ninawa ni sekarang ni di Mosul, di Iraq. Di Iraq sana, satu kawasan nama Mosul ataupun Mosul sekarang ni, Mosul sekarang ni. Lalu Rasulullah kata, Ninawa huwa baladun akhi Yunus ibn Matta. Lalu Rasulullah kata kepada Addas, oh, Ninawa itu adalah tempat saudara aku, iaitu Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ini adalah Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Lalu Addas terkejut. Addas kata, tak ada orang pernah sebut tentang Nabi Yunus pada negeri Mekah ataupun negeri Taif itu tadi. Lalu Addas kata kepada Rasulullah, wa ma yudrika bi Yunus bin Matta. Kau tahu apa tentang Nabi Yunus? Kerana orang tak pernah sebut tentang Nabi Yunus. Lalu Rasulullah kata, kana akhi. Sesungguhnya Nabi Yunus itu adalah saudara aku. Kana nabiyan wa ana nabi. Nabi Yunus itu adalah nabi dan aku adalah nabi. Fa akabba Addas Rasulillah. Addas terus peluk Rasulullah. Bila Utbah dan Syaibah tengok daripada jauh, dia kata, habislah. Kerana setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah, dia akan mudah untuk tersentuh dan memeluk Islam. Maknanya kelebihan yang ada juga pada Rasulullah dalam kesukaran dakwah ditolak di Taif itu tadi, tapi baginda Nabi SAW masih lagi meneruskan dakwah dia untuk menyampaikan kebaikan buat diri kita. Hari ini kita telah memeluk Islam. Ini antara nikmat yang terbesar yang perlu kita hargai daripada Rasulullah SAW adalah nikmat dengan menerima Islam ataupun memeluk Islam ni tadi. Kalau tidak ada usaha yang sukar itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka Islam itu akan tidak sampai juga kepada kita yang hari ini banyak telah diubah oleh Rasulullah SAW dalam sistem jahiliah yang berlaku pada zaman baginda Nabi SAW. Oleh yang demikian, salah satu kaedah ataupun perkara-perkara yang boleh kita amalkan dalam kita nak menzahirkan rasa kasih kita kepada Rasulullah SAW, perkara pertama sebenarnya adalah dengan kita berpegang teguh kepada sunnah dan ajaran Islam ataupun ajaran Rasulullah SAW sendiri. Sebenarnya dalam hadis banyak panduan-panduan mengenai tentang bagaimana kita menguruskan kehidupan kita berteraskan sunnah Rasulullah. Kalau tuan-tuan kumpul saja hadis-hadis mengenai tentang rumah tangga Rasulullah, ada banyak kaedah bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan isteri baginda Nabi SAW. Rasulullah suka bersembang dengan isteri dia ataupun dia dengar cerita daripada isteri dia. Kadang-kadang kan kita tak suka dengar, kadang-kadang kita tak suka, kalau kita tak suka dengar, maknanya dia ni banyak pula cerita, dia katakan macam tu. Tapi dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasulullah pernah dengar Aisyah ceritakan mengenai tentang 11 orang wanita yang menceritakan mengenai tentang suami masing-masing. Maknanya diorang ni bergosip. Diorang ni bergosip dan masing-masing ceritakan mengenai tentang suami masing-masing. Aisyah ceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah dengar daripada kisah perempuan yang pertama sampai perempuan yang ke-11. Maknanya dengar apa bini nak cakap. Kata macam tu. Dengar apa orang rumah nak cerita, dengar apa isteri kita nak cerita, kita dengarkan sahaja dahulu apa yang nak disampaikan. Itu antara perkara yang Rasulullah SAW tunjukkan contohnya daripada rumah baginda Nabi SAW. Bahkan antara contoh yang ekstrim juga pada saya adalah contoh apabila Aisyah tepis tangan pinggan. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah ni, saya nak cerita pun agak sensitif sedikit kerana kisah rumah tangga dan rumah tangga orang yang ada beberapa orang isteri.
Ada yang ada beberapa orang isteri ke? Dia senyum tu bergada lah gaya. Saya nak ceritakan tentang kisah orang yang ada beberapa orang isteri. Bila Rasulullah duduk di rumah Sayyidatina Aisyah, ada seorang isteri Nabi yang hantar makanan kepada rumah Aisyah, dan Aisyah rasa jealous. Lalu bila hamba yang bawa makanan tu nak berikan kepada Rasulullah, Aisyah tepis. Kalau kita suami mungkin kita rasa ini katakan macam tu. Tapi macam mana Rasulullah boleh tenang dalam situasi pinggan itu ditepis dan jatuh berderai pecah? Lalu Rasulullah gantikan pinggan yang di rumah Aisyah itu untuk diberi semula kepada isteri baginda Nabi yang utuskan makanan tersebut daripadanya. Ada yang kata Ummu Salamah, ada yang kata isteri lain. Mana Rasulullah pulang kembali pinggan yang pecah, pinggan yang elok kepada Ummu Salamah, pinggan yang pecah ditinggalkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Mendidik Aisyah, kalau kau buat sesuatu yang ikut emosi akan ada implikasinya. Pinggan tersebut Rasulullah tinggalkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Bahkan Rasulullah tenangkan sahabat yang ada di rumah tersebut. Rasulullah kata gharat ummukum, sesungguhnya ibu kamu cemburu. Yang ini Rasulullah menjadikan rumah dia sebagai contoh untuk kita. Kalau kita ada benda buruk di dalam rumah kita, kita tak cerita kat orang, betul tak? Mana kalau kita bergaduh dengan bini kita, apa kita nak cerita dengan orang? Tetapi perselisihan Rasulullah dengan isterinya direkodkan dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan baca surah At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan ke atas kamu apa yang telah Allah Ta'ala halalkan? Tabtaghi mardata azwajik, semata-mata nak mencari keredaan isteri. Kan kadang-kadang kita macam tu, semata-mata yang you punya pasal tak apa I buat, kadang-kadang macam tu. Semata-mata nak capai keredaan isteri, kita buat apa yang isteri kita hendak walaupun dia bercanggah dengan syariat. Atas sebab itu Allah Ta'ala turunkan ayat daripada surah At-Tahrim menceritakan pada waktu itu ada perselisihan di antara baginda ataupun dengan isteri-isteri baginda yang lain, sehingga baginda mengucapkan satu perkara yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ada masalah peribadi, orang cerita sampai hari ini orang baca surah At-Tahrim itu sebenarnya cerita tentang Rasulullah. Maknanya kita mana pengorbanan Rasulullah tu daripada diri dia sendiri sampai rumah tangga dia sendiri dijadikan contoh bagaimana untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah insiden yang lain, Aisyah pernah tinggikan suara dia kepada Rasulullah. Kalau siapa yang pernah baca hadis tu juga, yang mana Abu Bakar datang dalam keadaan yang marah kerana dia dengar anak dia meninggikan suara kepada Rasulullah. Bahkan dalam riwayat tersebut telah dia angkat tangan untuk pukul Aisyah. Tetapi Rasulullah yang fahajazahu, maknanya Rasulullah duduk di tengah-tengah menghalang Abu Bakar daripada menyakiti Sayyidatina Aisyah sendiri. Sehingga Abu Bakar keluar dalam keadaan yang marah. Dan yang anehnya kisah tu, Rasulullah berpaling kepada Aisyah dan Rasulullah kata kaifa, dia kata lebih kurang macam mana keadaan kau, tengok aku dah berjaya menyelamatkan kau, keadaan dia lebih kurang macam tu. Tengok macam mana aku selamatkan kau daripada lelaki tu, dia kata. Wah, lelaki tu ayah mertua dia. Tetapi bagaimana dia kawal kedua-dua belah pihak. Satu pihak yang untuk menyakiti Aisyah, satu pihak yang berada dalam keadaan emosi. Tetapi bagaimana suami itu berperanan dalam menguruskan rumah tangganya dengan baik, direkodkan di dalam hadis-hadis menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan rumah tangga. Kalau tuan-puan nak dapati hadis-hadis ini, saya himpunkan dalam 40 hadis mengenai tentang kemuliaan wanita. Ada banyak hadis Rasulullah mengangkat anak perempuan. Orang Quraisy dahulu merendahkan anak perempuan. Rasulullah katakan siapa yang ada 3 orang anak perempuan atau 2 orang anak perempuan, ada seorang anak perempuan, kana hajibahu minan nar, sesungguhnya anak perempuan itu akan menjadi pendinding buat dirinya daripada neraka. Ada riwayat yang kata anak perempuan boleh membawa seseorang tu menjadikan dia masuk ke dalam syurga. Maknanya bukan main-main orang yang mempunyai anak perempuan ini tadi, kalaulah dikatakan orang memandang rendah kepada kelebihan tersebut. Ada kalanya Rasulullah bersifat marah, tetapi marah baginda Nabi SAW adalah atas perkara syariat, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, perkara-perkara yang melibatkan urusan kekeluargaan ini, urusan kasih sayang. Kadang-kadang kita tengok sangat menarik bagaimana Rasulullah menyantuni
ahli keluarganya sendiri. Bahkan dia menguruskan jahit baju sendiri ataupun menguruskan urusan rumah tangga dia sendiri. Kalau kita zaman kita basuh pinggan lah, basuh pinggan lah kalau urusannya sekarang, ataupun basuh baju anak-anak kita. Dan itu bagi yang suami, maknanya mengikuti sunnah Rasulullah daripada aspek-aspek yang Rasulullah sendiri tunjukkan. Manakala bagi yang isteri, Rasulullah kata siapa yang mempunyai 4 sifat ini, wanita yang mempunyai 4 sifat ini, iaitu dia mendirikan salat, dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia menjaga maruahnya, dan dia mentaati suami dia, Rasulullah kata tadkhulul jannata ayyu abwaban sya'at, ayyu baban sya'at. Rasulullah kata seorang wanita yang mendirikan salat, berpuasa sebulan, maknanya bulan Ramadan, menjaga maruahnya dan juga mentaati suami dia, maka dia boleh masuk ke syurga di mana-mana pintu yang dia ingini. Maknanya seorang wanita ataupun seorang suami, seorang isteri, salah satu syaratnya adalah dengan dia mentaati suami dia itu tadi. Dan sebenarnya syarat dia tidak susah bagi wanita. Kalau kita baca hadis-hadis mengenai tentang bagaimana Rasulullah memudahkan juga, memberikan ruang. Yang ini antara hadis-hadis ataupun panduan yang perlu kita pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita melaungkan rasa kasih kepada Rasulullah, tetapi menjadikan sunnah Rasulullah di dalam rumah tangga kita. Mana menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kita mendirikan rumah tangga, mengajak anak-anak kita salat. Yang paling penting juga, saya selalu nasihat kepada pelajar saya, kalau di USIM, kalaulah awak akan kahwin satu hari nanti dan awak mempunyai anak, jangan biarkan orang lain yang ajar Fatihah kepada anak anda, kerana Fatihah itu yang akan dibaca sepanjang usia dia. Daripada kecil lagi kita ajar dia baca Fatihah, sampai walaupun pelat dia baca dengan bacaan yang baik, kerana Fatihah itu akan dibaca sepanjang usia dia. Hari-hari dia solat, dia baca Fatihah. Kalau kita biarkan cikgu tadika dia ajar, kitalah yang rugi, kerana Fatihah itu dia akan baca pada setiap hari. Ataupun kalau dah tak sempat dah, anak-anak dah besar, anak-anak dah besar, ustaz dia kata macam tu, ajar benda-benda yang kebaikan, suruh dia solat sehingga dia akan ingat kita. Dulu kalau kita dah tak ada, dulu ayah selalu suruh solat. Itu yang akan diingat. Apa yang bukan dia ingat, dia ingat benda yang lain lah, tetapi yang sebaiknya adalah dia ingat kebaikan yang boleh kita ajarkan kepadanya bagi golongan yang sedemikian. Maknanya boleh ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, dan ianya adalah ihsan untuk anak-anak itu sendiri. Kalau saya sendiri, saya ajar doa, kerana doa-doa yang tertentu daripada Al-Quran dan hadis yang saya tahu, pengalaman kita. Kalau kita tengok sekolah rendah ni, dia hanya ajar Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, doa-doa yang biasa dah. Jadi saya kumpulkan doa-doa daripada Al-Quran, memang saya suruh anak-anak saya baca. Dan bila mereka hafal, sekurang-kurangnya lepas solat dia akan baca doa, dan doa yang dia bacakan itu adalah doa yang kita ajar. Kita sendiri yang menjadikan sunnah Rasulullah itu hidup dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan kita kasih kepada Rasulullah. Dan macam yang saya sebutkan tadi, ada beberapa amalan yang menyebabkan Rasulullah akan kenal kita. Salah satunya adalah dengan kita menyempurnakan wuduk. Dah tiba masanya kan, saya berhenti kan, nak terbatuk pula dah. Menyempurnakan wuduk adalah salah satu amalan yang menyebabkan kita terzahirnya wajah yang berseri pada hari kiamat, dan memperbanyakkan selawat. Mudah-mudahan kita akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
InsyaAllah kita boleh solat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Bini. Baiklah, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi atas ceramah dengan tajuk Rasulullah SAW, kekasih awal hingga akhir, dan juga kepada kita punya kumpulan kasidah yang terdiri daripada Ustaz Hamdi, daripada Jabatan Marketing dan juga Cik kepada Kualiti Cik Naim. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada penceramah dan juga kumpulan kasidah. Untuk itu, sebagai tanda penghargaan, kita jemput Cik Zawiah Tarmizi bersama-sama dengan VIP-VIP yang lain untuk berpentas bagi menyampaikan sargu hati kepada kita punya penceramah Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Silakan Cik Zawiah. Penceramah. Lagi.